Restoran Kasih Ibu, hidangan terlazat. Dari Kota Baru, Kelantan ke Restoran Kasih Ibu hanyalah 15 minit perjalanan ke arah Pantai Cahaya Bulan. Dari Simpang 3 Kuala Besar terus melalui jambatan dan 500 meter selepas itu bertemu Restoran Kasih Ibu. Dibuka setiap hari kecuali Isnin dari jam 7 pagi ke jam 3 petang. Restoran ini juga berdekatan dengan Medan Seafood Kedai Buloh dan Masjid Kampung Kedai Buloh. Kasih Ibu menyediakan juadah hidangan Kelantan terbaik di kawasan PCB dan menu hebatnya ialah teh madu dan sup kepala ikan siakap. Mesti cuba. Ruang meja makan yang luas serta selesa sudah memadai untuk menanti hidangan istimewa dari Kasih Ibu. Inilah menu hebat iaitu teh madu Kasih Ibu. Rasanya cukup hebat. Selain dari itu, ada juga menu makan tengah hari yang tidak kurang lazatnya. Mari kita lihat cara teh madu disediakan. Menyegarkan dan mengiurkan sekali dengan buih-buih manis diletak di atas teh madu ini. Seterusnya, menu kegemaran pelanggan ialah sup daging Kasih Ibu yang cukup istimewa. Sup kepala ikan siakap yang terbaik di PCB. Sekali rasa, pastinya anda akan merinduinya. Oleh itu, apa yang ditunggu lagi? Datanglah segera ke Restoran Kasih Ibu. Pastinya kedatangan anda amat berbaloi.